Ramai tunggu harga turun tapi harga tak turun-turun. Siapa kata harga emas tak turun? Range harga hari ini ialah range harga kategori harga yang rendah, sekitar 650 lebih, 60 lebih sahaja. Harga emas tertinggi setakat ini ialah 674. Kalau kita tolak dengan harga emas semasa, bezanya lebih daripada RM100. Bagi yang masih baru lagi dengan simpanan emas, harga emas memang berubah turun naik setiap hari. Tapi dari tahun ke tahun, dalam jangka masa panjang, harganya pasti akan meningkat dan terus meningkat. Tapi, disebabkan kita tak ada ilmu, kita sentiasa tertunggu-tunggu harga bila nak turun. Tunggu punya tunggu, harga tak turun-turun pun. Malah dari tahun ke tahun semakin meningkat, meningkat dan meningkat. Tak mula-mula simpan emas, duit nak beli emas pun dah habis. Waktu terbaik untuk kita mulakan simpanan emas ialah tak lain tak bukan ketika kita ada duit. Kalau lah harga emas jatuh banyak macam mana sekalipun, waktu tu tak ada duit, tetap juga tak boleh nak beli emas. Setuju tak dengan apa yang saya katakan tadi? Kalau setuju, boleh komen setuju. Nak lebih banyak lagi ilmu tentang simpanan emas dan kewangan secara ringkas, boleh follow saya, Syahidah Pujaman.